Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, amma ba'd. Alhamdulillah, kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah seperti biasa kita dapat bersiaran ke udara pada pagi ini. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala di atas nikmat iman, nikmat Islam dan pelbagai kurnia nikmat Allah Ta'ala kepada kita yang sewajarnya kita syukuri. Kita terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas segala kurniaan nikmat Allah Ta'ala kepada kita. Alhamdulillah. Selawat dan salam ke junjungan Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Tuan-tuan dan puan-puan yang mati Allah Ta'ala sekalian, kita sambung lagi perbincangan kita daripada kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, jilid yang kedua, daripada 4 jilid semuanya. Kita recap balik isi kandungan kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam ini yang dikarang oleh Syekh Abdullah Nasir Alwan, yang mana beliau wafat pada tahun 1987 Masihi, dalam usia 59 tahun. 1987 ada berapa tahun dah tu kan? Ini 2026, masuk 2027, genap 8, 9, 10, 11, 12, 40 tahun. Tahun depan genap 40 tahun kewafatan beliau, tapi kitab dia masih lagi kita baca. Lihatlah bagaimana seorang ulama yang menghasilkan naskah, walaupun beliau telah wafat, meninggal dunia, tapi pahalanya masih terus mengalir kerana kita memanfaatkan apa yang dia tinggalkan. Kita pun macam itulah juga kan. Kita sementara kita hidup di atas muka bumi Allah SWT ini, kita buat kebaikan, buat kebajikan. Mudah-mudahan dengan kebaikan yang kita buat itu menjadi asbab pahala berterusan untuk kita sampai hari kiamat. Kan, selagi belum kiamat, pahala kita masih lagi berterusan kerana kita dimanfaatkan apa yang kita tinggalkan, walau yang mengambil manfaat daripada apa yang kita tinggalkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mati Allah Ta'ala sekalian, kitab ni ada 4 jilid semuanya. Yang kita sekarang ni kita berada dalam jilid yang kedua kan. Kalau kita tengok dalam sampai ada kitab ni, boleh tengok dia punya timeline dia, dia punya isi kandungan kitab. 4 kitab ini mengikut 4 fasa manusia, bermula daripada seorang ayah memilih ibu untuk anaknya lahir, fasa anaknya zaman kanak-kanak, anaknya remaja, kemudian anaknya dewasa, sehinggalah anaknya wafat ataupun mati. Mungkin ada yang mati sebelum ayah mati, anaknya mati dulu kan. Jadi begitulah cycle kitaran kehidupan manusia. Jadi kita dalam tajuk ini, dalam bab dalam jilid yang kedua ini, masih dalam bab yang pertama, kaedah-kaedah pendidikan anak yang efektif. Dan dalam kaedah-kaedah pendidikan anak yang efektif, kita telah sentuh sebelum ni pendidikan melalui teladan. Yang kedua, pendidikan melalui kebiasaan. Yang ketiga, kaedah pendidikan dalam Islam. Yang keempat, pendidikan melalui nasihat. Yang kelima, pendidikan melalui pemerhatian. Dan yang keenam, pendidikan melalui hukuman. Dalam pertemuan yang lepas, bila last masa sebelum cuti sekolah dulu kot, lama dah kan. Jadi pada pertemuan yang lepas kita berhenti muka surat 209. Kita berhenti di muka surat 209 dalam perihal tajuk pendidikan melalui hukuman.
Dah bincang tentang hukuman hudud, hukum ta'zir, dan hari ini kita masuk dalam tajuk kecil, iaitu jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dalam menghukum. Dan dalam jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dalam menghukum ni ada beberapa tajuk kecil. Yang pertama, memperbetulkan kesalahan melalui bimbingan. Yang kedua, menegur dengan lemah lembut. Yang ketiga, menegur kesalahan dengan isyarat. Yang keempat, menegur kesalahan dengan cemuhan. Yang kelima, menegur kesalahan dengan pemulauan. Dan yang keenam adalah menegur kesalahan dengan memukul. Yang keenam, barulah sampai tahap memukul. Kan? Bagaimana kita tengok hari ini, huraian tentang tajuk ini, menegur kesalahan dengan memukul. Muka surat 210. Imam Al-Hakim dan Abu Daud merekodkan daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya, Nabi SAW mengatakan, perintahkan anak kamu menunaikan solat semasa mereka berusia 7 tahun. Pukullah mereka sekiranya mereka meninggalkan solat pada usia 10 tahun. Dan pisahkan tempat tidur mereka. Dalam surah An-Nisa ayat 34, Allah SWT menyatakan, wallati takhafuna nushuzahun fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa'in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Dan wanita-wanita yang kamu bimbang melakukan nusyuz, hendaklah kamu menasihati mereka, dan pulaukanlah mereka di tempat tidur, dan pukullah mereka. Kemudian jikalau mereka taatkanmu, maka jangan kamu mencari jalan bagi menyusahkan mereka. Lihat bagaimana pukulan menjadi satu bentuk hukuman yang dibenarkan dalam Islam. Ia datang pada peringkat yang terakhir. Iaitu selepas nasihat, pemulauan. Di peringkat-peringkat ini menunjukkan seorang pendidik tidak boleh terus menggunakan pendekatan yang keras. Sekiranya dengan nasihat yang lembut, anak-anak dapat menerimanya. Hal ini mengambil kira pukulan adalah hukuman paling berat dan tidak boleh digunakan melainkan apabila pendekatan-pendekatan lain tidak membantu. Perlu kita ketahui, Rasulullah SAW tidak pernah sekali-kali memukul isterinya. Ini peringkat, kalau ikut susunan dalam kitab ni, dia duduk dalam peringkat yang ke-6. Kan, contoh-contoh yang ditunjukkan oleh Syekh Abdul Nasir Alwan dalam tingkatan yang ke-6, iaitu menegur kesalahan dengan memukul. Selepas menegur kesalahan dengan pengulauan, selepas menegur kesalahan dengan cemuhan, selepas menegur kesalahan dengan isyarat, menegur dengan lemah lembut, membetulkan kesalahan melalui bimbingan. Kan. Kemudian menegur kesalahan dengan memukul. Jangan tak boleh senang-senang nak pukul-pukul anak-anak. Kan. Ada setengah-setengah tu kan, kita tengok apa kan dalam media sosial, dalam berita, ada yang sampai mati pun ada. Ya Allah, wa na'udzubillah min zalik. Kan, pukul anak, menjadikan anak sebagai punching bag, menjadikan anak sebagai tempat melepaskan geram. Kan, marah kat bos, kat pejabat, anak tegur sikit, kat rumah kita mengamuk dan sebagainya. Kesian kat anak-anak. Jadi anak-anak ni kadang-kadang apabila melakukan kesalahan dalam keadaan sangat naif, sangat innocent, tak tahu kesalahan. Jadi kita kena jangan putus asa dalam mendidik dan menegur kesalahan anak. Kita pun banyak kesalahan kan, bukan kata kita nak perfect sampai tak boleh anak tu melakukan walaupun sedikit kesalahan
Terus kita melenting dan memukul mereka, kan. Dan Nabi SAW pun kata, perintahkan anak kamu menggunakan solat semasa mereka berusia 7 tahun. 7 tahun. Dan pukullah mereka kalau meninggalkan solat usia 10 tahun. Mana 3 tahun ni kita kena sabarlah. Anak 7 tahun ni, ya Allah, kan, ni baru masuk sekolah ni. Cikgu-cikgu kita kat 1000 berhadapan dengan anak-anak umur 7 tahun, macam mana? Allah, macam-macam kena. Anak-anak tuan-tuan perempuan lah. Bukan orang lain. Anak tuan-tuan dan perempuan lah, 7 tahun. Oh, Masya Allah, akai je noh, kan. Habis sabarlah, kan. Jangan sampai kita bertindak untuk memukul anak umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 7, 8, 9, 3 tahun. Umur 10 tahun ni kalau dia dah biasa dah, tak perlu nak pukul dah, kan. Dia dah orang kata apa, dah diadabkan. Tahu dah masa waktu solat. Sebab setiap hari 3 tahun kali 365 hari semayang, disuruh oleh ibu dan ayahnya, mustahil lah dia umur 10 tahun dia malah nak semayang. Dia dah automatik dah. Siasat dia yang gerak kita. Subuh dia gerak kita, tahajud dia gerak kita, sebab dah biasa, kan. Dia masalahnya yang berlaku tempat lain, kan, negara Uganda, negara lain. Umur 7 tahun ni tak ajak anak-anak maya, tak ajak anak-anak baca Quran, kan. Jadi susah lah. Bila naik umur 10 tahun baru nak suruh, kan, dah besar dah. Hak kita duk suruh selama 3 tahun ni pun macam-macam akai. Hak tak suruh tak tahu lah, kan. Ini pengalaman kita lah, sedikit sebanyak. Begitulah. Jadi kitanya dalam berhadapan dengan anak-anak ni ada kaedah memukul. Dan ada sampai tahapnya boleh memukul. Pukullah mereka sewaktu-ribuhum sekira mereka meninggalkan solat pada usia 10 tahun. Begitu juga dengan isteri-isteri yang nusyuz. Ini perintah dari Allah Ta'ala, surah An-Nisa ayat 34. Bimbang melakukan nusyuz, fa'izuhun, berilah nasihat kepada mereka. Beri nasihat, kan. Isteri malas mayang, isteri tidak taat, isteri tidak menutup aurat, suami kena tegur lah, kan. Janganlah menjadi dayus dengan membiarkan isteri-isteri kita membuat maksiat. Tak tutup aurat, tak semayang, tidak taat kepada suami, melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Taala. Tanggungjawab kita sebagai suami. Dengan ni ayah-ayah, bapak-bapak, pakcik-pakcik sekalian, dan tanggungjawab kita, supaya nanti di akhirat nanti tanggungjawab ini kita terlepas dari soal jawab di akhirat. Kita dah laksanakan tanggungjawab kita. Kita nasihat, kita bagi bimbingan, teguran, fa'izuhun wahjuruhun. Kalau tak mau dengar juga, pulangkan mereka dari tempat tidur mereka. Ini dah mula kita bermain dengan emosi, kan. Siapa-siapa yang dah kahwin tu tahulah bagaimana perkara ini boleh memberi kesan kepada emosi apabila melakukan wahjuruhun fil madaji'. Last sekali baru waktu-ribuhun. Tapi biasanya yang pertama, yang kedua pun dah memadai dah. Tak perlu sampai peringkat yang ketiga. Pukul tu pun bukan pukul sampai lebam biji mata, sampai patah keyuk tulang, sampai boleh mengakibatkan kecacatan. Itu tak sampai tahap tu. Bukan begitu. Tujuannya bukan untuk menyakitkan, tetapi untuk mendidik. Untuk mendidik, pendidikan. Macam kita kat sekolah pun dibenarkan pakai rotan, khususnya kepada ketua, mudir, gunakan rotan. Bukan nak gunakan sewenang-wenangnya, kan. Kadang-kadang dengan anak-anak ni tak payah pakai pun rotan, tunjuk pun dah cukup dah.
Kan, pengalaman lah kita ni. Pengalaman dengan anak-anak kita. Tunjuk pun dah cukup dah. Anak-anak dah taat dah. Tak mau kena dah. Kan? Lebih-lebih kalau dia pernah kena sekali. Pernah kena sekali tu memang that is the first and the last. Ataupun dia pernah tengok kawan dia kena. Itulah kali pertama dia lihat dan kali pertama tidak akan berlaku pada dirinya. Kan? Ni hikmahnya lah. Jangan sampai tak rotan langsung. Kat rumah tu pun mak bapak simpan rotan. Ada rotan gantung kat dalam bilik ke, khususkan. Pengalaman kita, anak ramai ni, ada beli rotan ni khusus. Ni abang punya, tengok. 1, 2, 3 gantung. Ada bila abang dah besar, recycle lah ni adik punya pula ni. Adik ni tak malah baca Iqra malam. Dia baca Iqra buat lembik dengan Umi kan. A, E, O. Abi ambil rotan sikit. Ni nampak ni. Tak payah pukul dia. Tunjuk je nampak ni, gantung balik. Dan dia bangun bangkit, duduk elok kan. Pakai tudung, berehat elok, Quran letak elok kan. Ini pendidikan. Jadi peranan ibu dan ayah sangat penting dalam pendidikan anak-anak. Jadi insya-Allah secukuplah tajuk ni, menegur kesalahan dengan memukul. Insya-Allah ada rezeki lagi kita sambung pula, menegur kesalahan dengan hukuman yang berunsur nasihat. Ini panjang sikitlah kan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.